Okay, tadi kita dah faham, saya dah terangkan dekat Cik Apan tentang wealth pyramid. Okay, yang maksudnya takaful adalah wealth protection, iaitu base tadi foundation. Now kita tengok konsep takaful. Saya nak fahamkan kepada you tentang konsep takaful. Macam mana takaful ni berfungsi? Kemana duit kita pergi? Setiap bulan kita membayar mencarum, setiap tahun kita mencarum, kemana duit kita pergi? Very simple. Okay, contoh, you simpan RM 200 sebulan. You mencarum 200 sebulan. Tak kisah produk apa you ambil, tak kisah you ambil dengan company apa sekalipun. So, saya nak tunjukkan ke mana duit ni pergi. So, 200 ni, okay, dia akan pergi kepada 3 tabung. Okay, duit you ni akan pergi kepada 3 tabung. Yang pertama, kita panggil sebagai wakalah. Wakalah charge. Wakalah charge ni apa? Wakalah charge ni maksudnya insurance charges lah. Maksudnya you mencarum dengan pihak takaful, okay, you ada beli benefit, sum covered, medical card dan sebagainya. So, benefit-benefit ni tak free, dia adalah charge kan. So, pihak takaful provider, through BSN takaful, okay, akan charge kepada klien antara 6 ke 10 tahun. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, kemana duit you pergi akan disalurkan kepada tabaruk fund. Tabaruk fund ni apa? Ini adalah claim fund, tabung claim. Dan yang ketiga akan pergi kepada portion investment. Maksudnya, apa saja yang you bayar, apa saja yang you carum, okay, tak kisah berapa yang you carum, duit tu tak burn macam tu je. Ini berbeza dengan takaful kereta yang kita renew setiap tahun. So that, daripada duit yang you bayar ni tadi, you carum ni tadi, dia pergi kepada 3 tabung, bermaksudnya dekat sini, okay, dia ada portion pergi kepada you punya investment. Jadi ikut macam mana pun, dalam wealth protection ataupun takaful, you takkan rugi. Sebab apa? Ketika you sakit, di cover. Ketika you sihat, okay, you boleh enjoy your investment. Okay, now saya nak fokus kepada tabaruk fund. Okay, menceritakan tentang konsep takaful, saya nak highlight tentang tabaruk fund. Macam mana tabaruk fund ni berfungsi.